Assalamualaikum geng. Hari ni aku turun memancing kat Tanjung Harapan. Hari ini aku turun sorang-sorang je. Hari ni aku gunakan udang daripada Zerek warna hijau belang hitam ni. Aku sebenarnya dah lama tak turun kat Tanjung Harapan ni. Last aku turun 2-3 tahun lepas. Aku gunakan sama udang Zerek ni juga. Masa tu memang ada strike, cuma putus sebab ikan bawa lari dalam batu lah. Sebab kat sini banyak batu kan. So hari ni aku nak try repeat lagi gunakan umpan yang sama. Nak tengok ada sambutan ataupun tak. Hari ni aku plan nak memancing, masa aku nak casting tak lama lah. Mungkin dalam 2 jam ke, paling maksimum pun 3 jam sajalah. Cuaca masa ni sangat baik. Tak ada panas lagi, masih redup. So memang sesuai sangat lah. Air pun masa ni aku tak pasti sangat lah cantik ataupun tak, sebab aku pun tak pandai sangat baca air. Okey, jom kita turun ke spot. Batu kat sini memang kena hati-hati lah. Memang banyak. Ada yang kering. Kalau yang awal-awal tadi kering tak ada masalah. Okey dah, ini dah start basah ni memang licin. Kena hati-hati. Lagi kat depan tu ada batu-batu yang warna hijau tu yang berlumut. Okey, itulah memang lagi licin. So memang kena jalan perlahan-lahan dan berhati-hati. Kalau kat sini dah boleh nampak dah, batu-batu tu dah ada, permukaan dia ada hijau-hijau. Tu memang extra licin lah sebab dia macam berlumut. So aku letak barang kat sini dulu and then jalan ke mendekati permukaan air untuk start casting. Tapi kat sini memang kena betul-betul slow punya. And then nak pijak tu kena pilih-pilih supaya tak terpijak batu yang licin. Kat sebelah sana tu ada satu group tengah micro jigging. So aku hari ni casting je lah, tak bawa pun set untuk jigging. Okey, tapi yang tengok tu batu memang sangat-sangat licin kat sini. Kena hati-hati. Okey, dah sampai kat tepi ni. Aku rasa cukup lah, dah boleh start untuk casting. First kita setting dulu lah. Ataupun kalau dah setting, kita check balik kita punya tension knob and then braking dia sesuai ke tak untuk mengelakkan bihun. So barulah kita boleh memancing dengan lancar. Bila dah semua okey, apa lagi, jom kita first cast of the day. Bila gunakan udang Zerek ni, aku biasa gunakan teknik karau sikit, stop and then jerk. Karau sikit, stop and jerk, supaya action udang ni nampak macam yang betul-betul hidup lah, yang tengah berenang-renang kat dalam air tu. Tapi sekali-sekala kita kena tukar juga teknik. Kadang-kadang kita karau laju and then stop, karau laju, stop, karau slow, macam-macam lah. Kita kena pelbagaikan teknik permainan gewang kita. Itu biasalah kalau main casting memang macam tu kan, untuk menggoda ikan-ikan pemangsa yang ada dalam air ni. Tapi malangnya setakat ni tak ada lagi yang tergoda dengan udang Zerek aku ni. Biasalah kan memancing, bukan setiap hari kita akan dapat ikan. Tapi inilah cabaran yang aku suka dalam memancing ni. Tak boleh putus asa, terus cuba dan cuba dan cuba. Walaupun bau-bau kumpau tu dah menjelma. Memang tak ada ketukan langsung pada hari ini. Mungkin bukan rezeki aku hari ini. Tapi yang pastinya memang aku akan datang semula ke Tanjung Harapan ni untuk cuba lagi. Jadi sampai sini sajalah video kali ini. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Jangan lupa support aku, geng. Like, komen dan subscribe, geng. Bye-bye.